Okey guys, jumpa lagi kita di kedai vlog. Hari tu kita nak cari makan dekat Kuala Lumpur. So kita nak cari kedai-kedai yang tersorok dekat sini, dekat area Bukit Bintang. Dekat sini tu dia geng. Ini dia nasi kawin hari-hari. Bos, ada lagi? Ada. Apa ada? Ayam apa ni? Itu ayam madu. Ayam madu. Ni? Ini ayam rendang. Ini daging hitam. Rendang. Daging hitam. Ini ayam merah. Ayam merah. Okey, kita nak pilih dulu. Ni telur. Ada telur dadar. Alright. Satu. Makan. Ya, makan sini. Yang rendang apa? Ini rendang daging hitam. Masa hitam tak? Ya. Kenapa dia merah? Okey geng, kita dekat area apa tu, belakang Jalan Bukit Bintang. Aku demam geng, kurang sihat. So kita makan dekat area kuliner kat sini. Tersorok kat sini. Ini dia kawin hari-hari. Kawin, nasi kawin hari-hari. Telur Telur rebus, telur masin. Telur masin. Satu. Okey, satu lagi. Kita nak pilih apa lah? Ayam apa tadi? Ayam kari Ayam kari tak ada. Ini ayam apa? Besar merah. 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 Cukup nasi. Cukup. Acar nak? Acar boleh. Acar guys. Nasi ayam tengok. Ini dadar. Bak. Ini pun dadar juga. Dadar. Ini apa ni? Saya mau yang tak mau banyak daging, kulit. Ini poho. Apa? Okey. Boleh kuah ni, kuah campur boleh? Boleh. Saya nak kuah campur ke. Baru syok sikit. Kuah campur. Nasi kawin hari-hari. Wuih, habis. Banyak orang hari ni bang? Ada. Banyak oh. Kita mau kuah campur geng, baru siap. Okey. Tambah lagi apa? Telur. Telur dadar. Telur dadar. Ini dia geng, telur dadar. Okey. Kalau macam ni berapa geng semua dia? Ya. Itu 13. 13. Tengok banyak geng. Kuah campur lagi. Ada ayam, paha. Kita makan dulu bang. Okey. Nasi kawin hari-hari geng. Jom kat sini. Itu dia. Best. Right, stay tune. Kita nak makan dulu geng. Kita tengok. Batuk geng. Jom. Bagi yang jumpa lagi kita di kedai vlog. Hari tu kita makan nasi kawin hari-hari. Aku malah nak jalan jauh sebab demam geng. Sebab demam. Bila demam malas nak jalan, dah nak hujan. Betul, sampai KL ni demam terus. Okay, by the way kita nak makan ni nasi kawin hari-hari. Kita ada telur ni. Telur dadar. Ni kuah campur tadi. Ini ada acar. Dan kita punya ayam. Sebenarnya banyak makanan dia sebab dia dah lambat. Sekarang dah pukul 3.30, pukul 4. So banyak lauk-lauk dia. Dan satu lagi kita, kawan kita ada order ni, rendang daging. Dia cakap masak hitam tapi tak ada warna hitam sangat. Okey, kau orang tengok nasi dia ni, nasi pelangi. Ini namanya nasi pelangi petang. Colourful nasi pelangi guys. Nasi pelangi ni memang sedap lah. Dia bukan macam nasi biryani lain. Okey, so kita nak try kita punya ni. Sebelum tu kita lekatkan punya mic dulu. Okey, mic dah settle. Alright, so first thing kita kena campur ni sikit. Campur dulu nasi dia. Nasi pelangi nama dia. Nasi pelangi petang community. Nasi pelangi petang geng. Dan kita ambil paha dia. Okey, kita makan dengan telur. First bite untuk anda semua. Nasi kawin hari-hari. Kenapa dia buat nasi kawin hari-hari? Sebab menu dia ni menu orang kahwin. Okey.
Kita nak try rendang dia ya. Rendang. Rendang. Oh. Boleh tahan. Okey, geng. Kuah campur, geng. Hmm. 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 Tengok. Hmm. Puas hati. Dan tadi geng, kita ada beli samosa. Ada orang gigit tak? Samosa. Ya. Nanti saya buat review untuk samosa tempat saya beli tadi. Video tu. Lo dada. Terbaik, geng. Walaupun dia kuah campur, nasi masin, geng. Nasi masin. Okey, geng. Minum dulu. Air ni free. Kau orang refill free ya. Alright, kita teruskan makanan kita. Stay tune. Memang puas hati, geng. Kita orang mesti makan situ dekat Bukit Bintang. Kedai tu tersorok dan kalau lorong sebelah ya McDonald Bukit Bintang. Yo. Belum kerja. So let's go. Mamam. Berpeluh, kan? Tapi kalau tengah hari ramai orang stok. Tengah hari ramai. Penuh. Kalau tengah hari. Alright, so this one and only telur dada. Alright. Good. Okay, geng, kita makan dulu. Here we go. Okay, kalau nak datang makan sini, nama dia nasi kahwin hari-hari. So, kau orang pergilan. Okay, see you guys in the next video. Belum lagi. Aku nak review satu lagi lepas ni. So, stay tune. Baru aku out dulu. Dan jangan lupa, you komen kat bawah tempat makan best dekat KL. Komen kat bawah. Stay tune. Sekarang kita nak balik. Kita makan nasi kahwin hari tadi. Nyaman. Sedap. Kita orang mesti cuba. Hari hujan kok. Saya pernah jalan gila. Samosa. Two more. Ya. Mau lagi dua. Bukan selalu cari, selalu datang KL memang cari sini. Ya. Alright. Daripada mana? Kuching, Sarawak. Oh, Sarawak. Ya, Sarawak. Yang ini apa, macam mana makan? Sama juga. Cuma dia Indonesia kan. Oh,
dia kosong. Dal ada isi dia. Ada isinya. Dal kari. Oh dah kali. Boleh ambil satu? Boleh? Ambil satu. Satu ya. Ya, ambil satu. Ini enggak mau coba. Sudah. Ya. Okey, makasih. Settle kita beli samosa tadi. Yalah namanya samosa. Flu geng. So kita keluar di Jalan Cangkat tu. Kita keluar di Jalan Cangkat. Hujan. Cangkat. Alright, see you guys. Jangan lupa subscribe, like, comment and share Akadai Vlog. Nanti kita cari lagi tempat best-best dekat KL. Peace.